Warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma nak update tentang terbaru tentang Akta Pekerja Gig 2025 ataupun Akta 872. Sudah tentulah banyak persoalan yang diberikan kepada Prof Hima tentang bagaimana akta ni pelaksanaannya, kemudian ada segala yang tentang pendetailan tentang akta-akta ini. Saya cuma nak update beberapa perkara sahaja sebab kita akan ada satu sesi taklimat pada bulan Mei 2026 nanti, iaitu sekarang bulan April, bulan depan. Kita akan maklumkan, kita akan buat hebahan di mana sesi taklimat ini akan dijalankan. Kita akan panggil Jabatan Tenaga Kerja JTK, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM, dan juga beberapa panel lagi yang mungkin membantu untuk sesi taklimat ini, khusus tentang sesi taklimat Akta Pekerja Gig 2025 Akta 872. Jadi dekat situ bolehlah bertanya pelbagai lah. Cuma hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya cuba nak update sikit. Akta ini baru-baru ni Menteri telah membuat satu pengumuman bahawa ianya telah dilaksanakan berkuat kuasa pada 1 hari bulan 4. Jadi apabila berkuat kuasa, sudah tentulah ada beberapa agensi yang akan menguatkuasakannya di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan juga kalau tahu tentang MPG, Majlis Perundingan Gig Malaysia, dan juga satu lagi yang menguatkuasakan dari segi mahkamah ataupun tripartite ataupun penyelesaian kepada aduan. Itu juga satu kumpulan yang telah dilantik oleh Kementerian Sumber Manusia. MPG ni berperanan sebenarnya lebih kepada nak menetapkan pendapatan ataupun kadar upah. Jadi untuk pekerja gig ni dia terbagi kepada dua, satu platform dan non-platform. Untuk bahagian kreatif, perfilman dan seni ni kita termasuk dalam kategori non-platform. Jadi bila non-platform ni sudah tentulah kadar gaji dan upahnya agak complicated juga. Tetapi untuk sementara waktu, semasa saya menghadiri MPG, Prof Hima alhamdulillah dilantik menjadi salah seorang daripada ahli lembaga Majlis Perundingan Gig Malaysia. Jadi pelantikan ini selama kurang 3 tahun. Jadi apa yang kita lihat dalam itu, MPG ini berbincang tentang platform dulu. Pekerja gig yang berada dalam platform e-hailing, p-hailing macam tu. Dan selepas ini mereka akan pergi kepada non-platform. Dan sudah tentulah saya juga menyuarakan di samping menunggu platform proses untuk penetapan kadar upah, kita juga mahukan non-platform ini bergerak dalam beberapa perkara lah. So alhamdulillah ianya diterima. InsyaAllah ada sekali lagi perjumpaan nanti. Prof Hima akan cuba mengangkat beberapa perkara penting. Yang pertamanya kita akan cuba mengangkat standard kontrak yang telah dibuat oleh pihak Finas. Standard kontrak ini boleh diguna pakai oleh semua pihak dan telah mendapat persetujuan daripada pelbagai pihak di peringkat industri. Itu yang paling penting lah. Jadi pengisiannya perlulah diisi oleh penggiat nanti, entiti kontrak dan juga pekerja, persetujuan bersama. Tetapi yang paling penting template standard kontrak itu diguna pakai. Itu yang kita akan bawa. Penguatkuasaan PERKESO, maksudnya di bawah skim pekerjaan sendiri SPS, lindung ke diri, dan kita mahu bahawa semua pekerja-pekerja filem freelancer ni wajib ada PERKESO. Di bawah akta ini dia adalah syarat wajib. Jadi ini yang kalau boleh kita nak kuat-kuasakan dulu. Kita akan memberi kesedaran dan juga pengetahuan kepada semua kepentingan dan juga wajibnya PERKESO ini. Tapi akta ini telah mewajibkan, jadi kita akan cuba sedaya upaya memberitahu kepada semua pihak supaya caruman PERKESO perlu aktif semasa kerja-kerja penggambaran dijalankan. Kemudian isu tentang tangga gaji dan kadar upah, Prof Hima mempunyai beberapa cadangan dan kita akan bawa perbincangan ini bersama dengan Gafima dan Finas. Contohnya, kita mempunyai banyak kategori kerjaya ataupun kepakaran kerja. Jadi sudah tentulah kita perlu selesaikan satu demi satu. Pekerjanya dulu, kemudian pelakonnya, kemudian pekerja itu pun ada banyak lagi pecahan, bahagian post-production, production, technical apa semua. So kita akan cuba menyelesaikan secara berkumpulan tentang kerjaya ini. Jadi waktu sebelum ni pun kita ada satu sesi libat urus bersama dengan semua perkumpulan-perkumpulan yang pakar ini, dan kita sudah dapat banyak input dan kita akan panggil
perkumpulan ini untuk berbincang kadar harga, dan kemudian kita akan berjumpa pula dengan Gafema yang mewakili beberapa penerbit dan juga majikan ataupun entiti kontrak. Kemudian disaksikan dan juga sokongan daripada Finas, dan kemudian bila bersetuju di peringkat kita, barulah kita akan bawa ke peringkat Majlis Perundingan Gig Malaysia untuk dia endorse dan juga untuk dia iktiraf bahawa inilah kadar harga yang akan diguna pakai oleh industri perfilman. So, ini cara kita, dan juga kita masih lagi mendapat beberapa input. Jika cara ini semua pihak bersetuju, paling penting adalah persetujuan daripada dua pihak. Pihak pekerja dengan pihak entiti kontrak ataupun majikan ataupun penerbit bersetuju dengan kadar yang kita putuskan, barulah kita akan putuskan mendapat endorsement daripada MPG dan juga daripada Kementerian Sumber Manusia, barulah kita akan laksanakan. Sebab itu kadar harga dan kadar upah ini kita perlukan sedikit masa. Tapi perkara-perkara lain tentang kontrak, tentang yang ada dalam akta gig ini, aduan dan segala-galanya, saya rasa Prof Hima rasa kita tak ada isu untuk jalankan terus saja. Cumanya kesedaran demi kesedaran kita akan beritahu apakah hak sebagai pekerja, dan juga penerbit juga kena tahu hak pekerja filem dan juga kreatif ni masing-masing telah ada di dalam satu akta yang dinamakan Akta Pekerja Gig 2025 Akta 872. InsyaAllah di lain masa saya akan bagi penerangan. Kalau ada soalan, pintu Prof Hima sentiasa terbuka, dan juga di mana-mana perkumpulan dan perbincangan kita sanggup untuk berbincang tentang perkara ini. Yang penting industri perfilman dan seni sekarang ni agak dinamik dan bertukar. Jadi sudah tentulah cabaran yang kita hadapi sejak dari dulu lagi. Kita akan selesaikan satu persatu, dan insyaAllah akan sampai satu hari nanti segala-galanya akan berada dalam satu sistem yang sempurna dan juga memberi kelebihan dan juga manfaat kepada semua orang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.